waktu I datang event tu, I ada rasa lain. Serius lah, datang Ya. event je pun. Dia macam mana? Okay, sebab yang tercalon tu, sebab dia rasa itu episod dia. So, dia ada rasa itu award dia. Faham tak? Oh. So, ada beberapa gambar yang I ambil gambar, yang fotografer ambil. The whole way, I tahu I senyum. I senyum dekat kapal, I senyum je. Tapi bila I dapat gambar, I tak senyum pun. And itu totally bukan saya. Jiha boleh tahu itu sama ada itu muka Jiha ataupun bukan. Gitu lah. Ya, I ada save gambar tu. Semalam dekat event yang kita menang tu, Ya, bukan you. I. Weh, Tapi dah lah penuh sebelah Gina. itu I. Cuma ada part yang I tahu itu bukan I. I Allahu Akbar. actually sampai sekarang I masih so far sorry. Tapi I try lah. Sebab tu I ada bawa kawan I untuk teman I hari ni. Sebab Guys, kita ada Zizi guys kat sini guys. Aku baru Kita kenal ada dengan Zizi. Zizi, ada Zizi. kita ada bestie kita. So sebab tu I bawa dia. Tapi tak apa, I tunjuk gambar dulu. Okay, yang ni. Yang ni one of it lah. I rasa I memang senyum the whole way. Tapi I tak senyum. Oh, nampak je. So gambar tu lah. Ada dalam 2-3 gambar yang dia macam, apa ni? Ni bukan aku ni. Ni bukan aku ni. Sebab macam ni, kalau I tak tahu orang lain nampak beza ke tak. Tapi sebab tu diri dia sendiri, I tahu itu I ke bukan. So I macam, apa benda ni? Tapi I macam, okay, tak apalah. Tapi sebab tak ada apa benda pelik yang jadi pun. So just enjoy the night, apa semua. Itu je. Cuma I ada rasa, macam I pernah cakap kat podcast yang first kan. I cakap I boleh tahu sekarang ni I 100% ataupun 50-50. Tapi tak ambil gambar tu je sedap je ambil gambar. I sedap ambil gambar. I sedap je. Cuma dia ada rasa dia sekali. I rasa I ada, macam mana nak cakap, dia ada sekali dengan I. Macam tu lah. Sekejap. Okay, kan okay, malam event tu yang menang, yang menang kami kena stay jap. Betul. So PC. Betul. Dengan Expo kan. Sampai lewat, sampai pukul berapa malam? Sampai 1 pagi. 1 pagi. So bini aku semua dapat pergi kita makan dulu. Dengan abang ipar aku, kakak aku semua naik satu kereta. Jihad duduk hotel. Betul. Dengan mak dia. Betul. So I yang tanya balik. Betul. Semalam. So 9 minit je kan. 9 minit je. 9 minit je. Okay, jap. Weh, kenapa aku rasa... Kenapa? Okay, ini I saja share lah. Okay. Waktu kan you naik kereta I. You terkejut tengok kereta kan. Kereta bau. Kereta bau. Lepas tu tiba-tiba I bawa. Aku tekan laju sikit. Kan you gelak gila kuat-kuat. Lepas tu bila time dia gelak kuat-kuat tu aku macam, apa hal je? Aku tu slow down. Slow down tu. I gelak kuat-kuat. Ya, semalam lah. I tak perasan pula benda tu. I bawa laju tu. Tekan 160. Tak. I rasa macam I happy je. Macam excited je. You gelak je. Okay. Sumpah dengan nama Allah. You gelak kuat gila je. You tak sedar you gelak. I tahu, I cuma rasa I excited lah. Tapi tak adalah rasa macam I gelak kuat gila. You gelak kuat gila. I macam apa hal ni gelak aku buat laju je pun. Macam gelak. Macam kuat betul ni gelak. Tak apa, aku okey lah sebab mungkin you seronok kot, menang award kan. Macam, dia ni betul-betul enjoy dia menang award ni. Lepas tu, habis kat situ je. Lepas tu kita masuk sembang-sembang pasal benda lain kan. Pasal nak... Itu yang tiba-tiba macam you terus slow tu ke? Memang slow lah. Oh. Memang slow lah kalau dah gelap kuat macam tu. Takkan aku nak all the way dia dah gelap macam tu. Tapi serius saya tak perasan. I tak perasan pula I gelak kuat macam tu. Kenapa episod ni aku nak... Kenapa kempok mau ni aku kena menang episod Jia? So far sorry. So far sorry. Weh.